Okey, baik, bertemu lagi kita dalam siri Tanya Cikgu ZZ. Okey, soalan ni saya dapat daripada grup soalan Akademi ZZ, grup Telegram. Okey, anda boleh nampak link kat bawah ataupun boleh masuk Telegram juga, Telegram. Lepas tu Akademi ZZ ataupun Akademi Z semua. Okey, soalan ni daripada pelajar yang bernama Aira. Okey, sekali lagi saya repeat link soalan ni dekat bawah. Anda boleh cuba dulu kalau nak. Okey, soalan ni soalan Clone SPM dalam bab matrix. Okey, nak tengok dia kata Raja Harimau menunjukkan dua pakej promosi Coming Prap Coming Prap dan juga sos cili yang ditawarkan oleh kedai Pak Mat. Okey, Coming Prap dia ni lah. Nampaklah ada 3 ni dan 4 botol ni. So Coming Prap dengan sos cili. Okey, harga dia 110. Okey, tu maklumat pertama. Maklumat kedua, dia kata pakej B ni seorang pelanggan membeli 2 set. Ni keyword dia, 2 set. 2 set pakej B. So pakej B ada 2 Coming Prap dan 3 sos cili, tapi dia bayar 150. So 150 ni untuk 2 set. Jadi kalau 1 set harga dia 150 bagi 2 lah, iaitu dapat RM75. Faham Okey, sekali lagi saya ulang, sebab dia kata ni dia beli 2 set pakej B, 2 set 150. So 1 set adalah RM75 lah. Okey, menggunakan kaedah matrik cari harga kambing dan paket Coming Prap dan botol sos cili. So kita tahu Coming Prap ni kita panggil X. So ni X dan ini Y lah, Y. Okay, samalah kat bawah tu X, Y. Okey. Jadi kita buat persamaan matrix. Okey, di sini dah mudah dah nampak So dia macam A adalah 3X tambah 4Y. Okey, ni jawapan dia sama dengan 110. Okey, B pula 2X tambah dengan 3Y sama dengan 75. Okey, sebab dia dah kata dia kata menggunakan kaedah matrix, using the matrix method kaedah matrix. So kita terpaksa buat kaedah matrix lah. Jangan pakai pergantian apa semua tu pakai matrix. So matrix, ingat kalau susun matrix dia akan ada 2 dia macam ada 2 kotak. Ni lawan ni sama dengan something Okey, kat sini biasanya memang XY. Okey, kat sini kita letaklah 3 dan 4 dan bawah tu 2 dan 3. Okey, so dia akan dapat 110 dan juga 75 Okey, jadi dari sini kita macam kena pindahkan ini ke sana Okey, ingat konsep dia kalau kita tukar dia akan jadi apa? Okey, kita ulangkan ni sikit. Kalau dia punya inverse dia akan jadi 1 per AD tolak BC sama dengan darab dengan okey, yang A dengan D ni dia tukar tempat jadi DA. Ni negatif B, negatif C tu keyword dia punya songsang dia kalau kita tukar ke sana Okey, jadi kat sini bila kita songsangkan yang ni, so kat sini maintain lagi XY. Okey, songsangkan dia, so dia akan jadi 1 per AD. Nampak formula dia? A darab D. Ni A, B, C, D. A darab D dapat 3 darab 3. Dapat 9. Tolak BC. BC adalah 4 darab 2. A, B, C, D. 3 darab 3, 9. Tolak dengan 4 darab 2, 8. Okey, 8 kat sini. Ini. Lepas tu, A dengan D tu tukar tempat. So, yang ni masih sama. 3 dengan 3. So, biar aja. So, masih 3, 3 lah. Okey, 3, 3. Cuma B dengan C tu maintain tapi dia punya simbol dia tukar jadi negatif 4 dengan negatif 2. Okey, yang 110 ni dengan 75 ni kita tolak ke belakang dia akan ada kat sini lah. Okey, 110, 75 Okey, faham konsep ni? So macam soalan kita bawa di sana dia akan jadi benda ni semua. Ni akan tertolak ke belakang. Okey, jadi dari sini kita solve lah. So ni dapat 1, 9 8, 1. Okey. Yang ni kita boleh darab maksudnya 3 darab 110 tambah dengan negatif 4 darab 75 Ni darab ni, ni darab ni. Okey, saya tulis dulu. So, dia akan jadi 3 darab 110 tambah dengan negatif 4 darab 75 dan juga negatif 2 darab 10 tambah dengan 3 darab 75 juga. So dapat negatif 2 darab 110 tambah 3 darab 75. Okey, jadi 1 dengan 1 ni kita boleh hapuskan lah sebab dia tak ada apa Okey, so kita cari kat dalam ni saja. So dapat 330 tolak dengan 75 darab 4 dapat 150 300 ni dapat negatif 220 tambah dengan berapa 225 so tolak lah. So dapat 30 dan juga 25. So itu jawapan dia. So
Therefore, kita buat kesimpulan, X sama dengan 30 dan Y sama dengan 5. Okey,